yang smartphone ni tak power untuk kamera. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Oppo Reno 15F dia punya highlight utama bukanlah pada kamera. Tapi bukan bermaksud yang smartphone ni tak power untuk kamera. Jadi malam ni aku akan test untuk ambil video, ambil gambar menggunakan Oppo Reno 15F ni untuk korang nilai sendiri okey ke tak. Jom aku share. Lokasi aku berada sekarang ni, kalau orang datang panggil sini ialah Dataran Mara. Sebab kalau tengok sebelah kiri aku ni ialah bangunan Mara. Ni, kita lihat bangunan Mara. So dekat sini salah satu port yang mana korang boleh lepak sebab dia buka setiap hari. Tapi dia lagi meriah kalau datang pada malam minggu lah, hari Khamis, Jumaat ataupun hari Sabtu. Sebab kat sini ada pelbagai makanan, korang boleh dengar basking. Lepas tu ada gerai-gerai air. Macam aku sekarang ni beli ni miapla. Jadi kita beli miapla. Lepas tu kita beli, kalau Kelantan kita panggil mi celup. Mi celup dan ini cempedak goreng. Okey. Dan video aku tengah rekod sekarang ni aku gunakan telefon ni Oppo Reno 15F. Dan untuk Oppo Reno 15F ni just boleh rekod dalam 4K 30fps. Korang rasa macam mana hasilnya? Sekejap lagi aku akan run lebih detail dia punya fungsi gambar dan video. Jadi just layan video ni. Oppo Reno 15F ni dia punya kamera ialah 5 megapiksel plus 50 megapiksel plus 8 megapiksel. Kalau untuk foto biasa korang boleh dapat 0.6, 1 kali optical zoom hinggalah 2 kali untuk optical zoom. Tapi kalau untuk digital tu orang just dapat untuk 10. Kau boleh beranggapan kualiti dia kata bukanlah tak bagus tapi boleh lah. Dan untuk video pula kalau korang tengok kita boleh shoot dalam 4K tapi dalam 30fps saja. Kalau korang nak option untuk lebih pada 30 korang kena ambil 1080 lah. Tapi 4K untuk malam bagi aku overall agak bagus dia punya kualiti. Untuk kamera depan kau boleh tengok sini. Ini kualiti pada kamera depan untuk video dan untuk gambar. Jadi kalau untuk video pula kita punya zoom kau boleh dapat sehingga 10 kali zoom. Tapi memang kamera ni sikit struggle lah untuk dapatkan dia punya cahaya. Kau boleh tengok dekat skrin ni ada noise. Maksudnya kalau untuk malam ni aku tak kata tak okey. Tapi sudah memadai lah dengan harga yang ditawarkan pada kamera ni. Dari option lain ada macam night photo. Sebenarnya agak membantu untuk korang shoot gambar pada waktu malam. Sebagai contohnya dengan akan memberi sedikit lagi cahaya dan dia punya AI akan membantu untuk dapatkan kesan yang lebih baik. Tinggi, punya kualiti. So itu dia. Ini kualiti yang korang dapat pada kamera Oppo Reno 15F.
Dekat Dataramara ni bukan korang boleh makan je, sebab sini pun ada macam banda-banda untuk korang cari baju, seluar ataupun kasut atau any accessory dekat sini. So jadi dekatlah kalau nak shopping, nak makan pun boleh dekat sini. Dan sekarang ni aku shoot gunakan kamera depan pada Reno 15F ni. Kau rasa macam mana kualiti dia? Tega pemuluk banyak lebih pada sakit jiwa. Tak suruh demo tengok, tak upah demo calo. Kecek pehengok petok macam burung takut tua. So guys, apa pendapat korang tentang kamera pada Oppo Reno 15F ni? Okey ke tak? Cuba korang komen. Dan kalau korang minat nak dapatkan smartphone ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Boleh je beli dekat situ. Aku akan bagi freebie sekali. Kita jumpa next video. Apa lagi nak aku test pada Oppo Reno 15 siri. Cuba korang komen juga. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.